ramai rider-rider daripada mana ni, Tobaki? Kita nak ramai-ramai, lebih kurang 100 rider ada untuk memeriahkan Stadium MBPJ untuk aksi Derby Lemah Kelang malam ni. Sudah ready ke semua rider? Ready! Jom kita ke stadium. Hari ni baru ada buat tukar kata Tobaki tadi. Saya buat spark plug. Benda dah free, QR, kita isi je lah. Tak sangka boleh dapat. Okay, Dik, kalau you berpeluang untuk bawa player untuk naik ride dengan you naik motor kan, player mana yang you nak? Oh, Fazalim lah, ringan, senang. Sebab you sempat tukar spark plug tadi kan? Yeah, Kita ada special sikit. Okay. Ni boleh pakai naik motor. Okay, thank you very much Tobaki. Ikut free dekat stadium. Alhamdulillah, dah harga wait. Kenapa you pilih untuk pakai spare part daripada Tobaki? Harga dia okey, murah. Lepas tu ada kualiti. Tobaki. Baik, terbaik. Tobaki terbaik. Kita tengok tadi ada lebih kurang 100 rider datang daripada dekat highway juga untuk datang ke stadium MBPJ ni. So ada teringin tak lepas ni mungkin dapat join rider-rider lain ke? InsyaAllah kalau ada rezeki boleh kak join untuk diorang. Seronok kak sebenarnya datang stadium ramai macam ni dengan brand Tobaki semua. InsyaAllah. Okay, terima kasih Tobaki. So untuk minyak hitam dengan spark plug percuma. Memang dari bujang pun memang minat main motor. So dah ada anjuran daripada Tobaki ni, apa tak lepaskan peluang lah untuk join. Harap-harap Tobaki dapat buat banyak event lagi macam ni. Alhamdulillah hari ni program kita dapat sambutan cukup luar biasa. Kita bawa lebih kurang 100 rider tapi kita dapat lagi permintaan. Mungkin penangan bola sepak Malaysia ni makin naik di kalangan rider-rider kan. InsyaAllah kita akan datang lagi dengan lebih ramai. Tujuan RTS ni, Ride to Stadium ni lebih ke arah kita nak menggalakkan anak-anak muda, mak-mak motor ni yang selalu membuang masa di tempat lain untuk datang ke stadium support Liga Malaysia kita sendiri. Kepada anak-anak muda di luar sana, mak-mak motor yang nak join Tobaki, come. Kita akan support Liga Malaysia. Thank you so much. Terima kasih. Welcome. Sama-sama. Di stadium MBPJ, keputusan 0-0, tapi apa pun I harap rider-rider Tobaki tadi enjoy sangat game malam ni. InsyaAllah kalau ada event lagi menarik, mungkin lepas ni Mia pula yang akan naik motor ke, kita ride sama-sama pergi stadium. Tapi apa-apa pun kita jumpa lagi di perlawanan yang akan datang. Okey, jangan lupa untuk terus sokong pasukan kesayangan anda. Saya Mia Abdul. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.